Kak Ain ni menekan-nekan lah maksud. Tak poster. Kak Ain ni tak tidur. Tak tidur. Kak Sakochan, Assalamualaikum. Kak Sakochan, sembelit. La ilaha illallah, sembelit. Minum Glofi. Minum Glofi okey. Tapi kalau nak okey, makan yogurt kak. Makan yogurt. Ikmal dari mana? Dari bulan terbang ni. Mana Mak Su ada ni kat sebelah ni. Hai sikit Mak Su. Hello. Bapak fake ni. Fake-nya dia punya hello. Kalau tak Ikmal naik je kata, oi, tutup pintu cepat. Astaghfirullahaladzim. Dia macam tu je. Hello babe. Tu kata. Plastik kembali je lah. Kalau Ikmal, kak mata Ikmal melecet kak. Melecet mata Ikmal. Bukan sebab menangis, sebab garu mata. Siapa buang sampah merata-rata ni akan kan beli dekat kedai bakery. Kenapa tak boleh tunjuk? Sebab nanti kena yo for yo legislation Syafen. Nanti kena tu violasi tu. TV Talk 4 ni semua benda tak boleh kak. Jadinya kita kena berjaga-jaga kak. Titi ni macam-macam betul, macam-macam. Hai Kak Zida, Kak Fariza, thank you. Dah makan. Baru belajar F ke tu? Mak Su yang ajar. Sebab kita orang kalau nak cakap dengan Nur tu kadang-kadang dia pandai kak. Dia pandai tangkap tau kadang-kadang bahasa F tu pun. Sekarang dia memang cepat. Orang Arab ni memang cepat belajar. Apa-apa pun kita ajar dia kan, sekejap je. Kadang-kadang dia suka belajar sendiri. Itu kelebihan orang Arab ni. Sebab tu dia orang ni kalau campak kerja mana-mana boleh kerja. Kebanyakan ni memang macam tu orang Arab. Assalamualaikum, kadang-kadang belajar undang-undang, pandai masak. Macam tu, campak je pergi dapur kan, ajar sekejap pandai. Lagi 2 bulan apa ni? Jadilah Nur. Jangan apa ni, Pok Su join. Tak ada, mana ada Pok Su dengan Mak Su je ni Dek, perfume kemain wangi. Lepas ni nak keluar produk apa pula? InsyaAllah adalah sikit-sikit tu. Nanti boleh lah. InsyaAllah ada tu kak, ada. Akak dah mandi belum? Akak dah balik kerja dah ke kak? Ketua memang bunyi break Mak Su macam tu Aib lah. Dekat Dubai ke ya? Dekat Dubai. Hari ni penat sangat. Pagi tadi Ikmal baru ni pergi gym dengan Nur. Hari ni kita buat kardio. Kena berlari tadi. Ya Allah penatnya. Terus rasa macam ya Allah ngantuknya. Ya Allah ngantuknya. Terus rasa ngantuk. Ni nak pergi tempat lain pula ni kak. Ngantuk lah macam ni. Lepas buat kardio masih mengantuk. Ikmal rasa kan malam kalau Ikmal payah nak tidur, Ikmal buat kardio malam. Buat kardio malam kita lari-lari, kita dah penat-penat, mandi terus tidur. Dia macam tu lah kalau kita nak tidur awal. Hari ni Pening cuti. Oh ya ke? Pening cuti. Seminggu berapa kali pergi gym? Nur kata 1 hari pergi gym, 1 hari cuti, 1 hari lagi pergi gym. Tapi tengoklah macam mana. Ini sebab Ikmal tak busy sangat. Kalau Ikmal dah busy gila-gila, mungkin seminggu 2-3 kali je lah. Tak banyak pun. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Untuk sekarang ni okey. Kak Arya, thank you Kak Arya. Kak Nana, thank you. Apa ni? Kardio lagi penat kan. Biasa gym seminggu 3 kali je. Ya, kardio penat sebab kita kena berlari-lari. Tapi Ikmal suka tadi keluar peluh banyak. Dah habis je berlari tadi tu. Berlari berjalan. Kenapa? Busuk Tak adalah. Masa main Mak Su tak kardio pun bau tai. Apa ni? Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Abang Kemal tak ada filter lain? Tak ada Wahidah. Ini je yang ada. Yang paling molek Abang Kemal boleh pakai waktu live dekat dalam carburetor kata. Ya Allah. Nur kata sebab semalam kita makan kek batik banyak, dia suruh kita kardio. Aku macam, dia suruh kita kardio. Tadi dia tak kardio pun. Dia tak berlari pun. Dasar Arab tu. Dia suruh kita berlari. Tadi dia pun makan kek batik juga sikit. Dia tak kardio pula. Eleh.
Maka dia tak tadi dia makan kak. Dia kata wallahi sedapnya. Lepas tu dia tak bawa kado, tak berlari. Dia kata nanti bila dia lari dia stres. Dah tu dia ingat aku tak stres, aku berlari tadi. Sekejap lagi bapak laju dia tekan level 10 kat tadi. Saya ni dia macam ni, papa dia Salome tu. Papa kaki saya. Lepas tu dia kata cuba bernafas ikut hidung lepas ikut mulut. Tak ada. Bernafas tercungap-cungap aku tadi macam kena kejangan zombie. Begitu ah. Sian Nur. Bawa kek batik ke mana-mana ke? Dah dia nak rasa tadi, Ikmal bawa lah. Ikmal tak makan, Mak Su makan, dia makan. Kak Yujungi terima kasih. Walaupun anjing, okey lah. Kak Asela thank you. Ya, tadi dia dah makan manis juga, tapi dia tak kardio. Konon-konon dia suruh kita kardio. Patut dia tu kardio, baru dia boleh jadi slim semula. Dia pun sama. Jangan durhaka ke guru. Oh yelah, Ikmal tak ada haka pun. Ikmal cakap je. Alamak ai. Dengan Nur backup. Yelah, ramailah backup Pak Su ni. Alhamdulillah. Ramai yang backup Pak Su. Okay, faham? Dia dah ada geng dah. Ada apa ni? Kak Fatin mu, thank you. Kak Nur Azni, thank you. Saya punya tangan tak boleh straight lah kak. Sebab bicep saya ni Dia tengah apa tu? Kan nak tumbuh. Sakit betul. Saya tak boleh nak straight ke tangan. Straight ke bawah, straight ke depan pun tak boleh. Straight ke atas boleh sikit je. Kat ketiak dah sakit dah. Abang Tengku Panglima, welcome Abang Tengku. Muscle pain you dekat bicep pula. Dekat belakang semua dah okey dah. Dekat saya punya bicep ni sakit sangat. Okey. Min allakam illak ana. Kak Zik, thank you Kak Zik. Perlahan-lahan ni betul, perlahan-lahan Kak, insyaAllah. Perlahan-lahan lah saya ni. 1 minute. Okay, ketua kena apa ni? YouTube and then in the share. Apa benda dia cakap ni? Balik mandi ais. Kak Leo, thank you Kak Leo. Jap ketua bagi minyak panas sikit. Tulis Ikmal rasa nak kena isi minyak panas, nak isi salon pas lah dekat bicep ni. Dua-dua belah tangan. Ikmal tak boleh nak straightkan tangan ni. In anna fam illak ana ba'arif innak. Kak Su donat, Kak Leo terima kasih. Ketua kena burn balik kek batik. Yelah, sebab semalam kita makan manis banyak kan. Tapi sedapnya kak kek batik. Kek batik kek beri semalam tu. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sedapnya. Kak Azli terima kasih. Nanti kan kalau dah sampai Kak rasa sumpah sedap. Tapi itulah dengar-dengarnya boleh 7 je keluar. Terima kasih Kak Persona, Kak Nora, terima kasih. Siapa belum punch card dulu. Ketua nak fly ke mana ni? Tak tahulah Kak nak fly kat mana. Aduh. Malam ni dia kata dia nak buat live Nur. Siapa yang nak tengok Nur tu standby lah. Dia tengah hafal nama-nama jegong ni selalu masuk live dia. Dia kata Tengku Aini selalu masuk, Klis ni selalu masuk. Nanti tengoklah nanti. Dia suka update. Dia update ini siapa dia tanya. Beli Yoko sapu kat tangan. Dia kata dia nak buat live, tapi dia tak tahu dia nak cakap bahasa apa. Bila dia cakap bahasa Arab, orang tak faham. Bila dia cakap bahasa, boleh kejap aku. Kejap aku. Dia tak pakai baju. Ya Allah. Kau tak nampak saya je nampak. Tak boleh kak. Aku nak tengok juga. Tak payahlah kak, dia macam orang tu. Kak Suzy terima kasih. Kak Mika terima kasih. Tuam ais kat tempat sakit ke? Itulah mak. Itulah kak. Nanti nak tuam lah kak, sakit sangat ni. Lek ke apa? Kak Maya terima kasih. Ni dekat kelopak mata Ikmal ni ada luka sikit kat sini. Abang Tengku terima kasih. Abang Tengku. Ketua, your perfume both smells good. Alhamdulillah. Perfume semua okey kak. Bau okey. Kak Shikin thank you. Sapu Yoko. Oh boleh hilang Sapu Yoko kat mata. Biadabnya Kak Yujungi. Ni kemegaru.
Aku membergaru dekat mata. Mata gatal resdung. Jadinya dia melecet sikit kat sini. Pedih. When is your YouTube to post? I can't wait. InsyaAllah I will post later insyaAllah. Okay, stay tune. You want me to play games? Kak Lala terima kasih. Kak Ipa, Kak Rasida terima kasih. Akak baru dapat hikari. Apa ni, keep it up. I support both of your product. Yang akan datang lebih baik insyaAllah. InsyaAllah akan ada yang lebih baik. Kita nak usaha buat guna seller center sendiri, logistik kita sendiri, semua kita buat sendiri. Macam tu. InsyaAllah kita akan gunakan apa ni, orang kata post barang tu 24 jam. Kita nak guna seller center sendiri, nak buat logistik sendiri, semua sendiri. Sekarang kita tumpang orang lagi. Apa ni, customer service kita pun sendiri nanti. Semua sendiri. Amin Rabbal Alamin. Apa ni, tak cukup orang akak tolong hantar. Tak apa kak, tak apa. InsyaAllah slow. Kita semua kita nak buat sendiri. Okay, apa ni, tak apa, slow. Okay, perfume semua okay tak? Kak Syikin terima kasih. Kak Cik Puan terima kasih. Ikmal ada nampak Jero Singapore punya list yang diorang dah beli daripada Ikmal dengan Harzan, dengan apa semua benda tu. Kemain dah siap list tu, banyak juga tu. Terima kasih Akak Jero Singapore juga, dan akak-akak semua yang support Ikmal dan Mem. Tak kisahlah kita orang dijual apa, tapi ada je. Terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki, ya Allah, siapa bagi aku badut ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Perfume wangi. Apa tu? Kenapa bunyi macam sakit? Muscle pain. Sakit sangat lah kak. Tak tahu lah Kak Syikin. Sakit. Sebab hari tu buat exercise yang apa tu, yang tarik-tarik tu. Bicep mula-mula tak sakit, sekarang dah sakit dah. Bau hikari memang wangi. Saya suka. Alhamdulillah. Okay, apa tu? Ya Allah, best ni. Tempatnya. Nak Transfer. mana boleh? Ini kira kita punya gaji lah. Mana boleh? Bawa duit sikit. Lagi sedap bau hikari. Yalah. Kita pekerja ketua. Can play. Gifa masih beli ubat relief. Akak suka dua-dua bau. Alhamdulillah. You need cool pack, it will helps you. Kat mana cari cool pack? Abang Tengku, terima kasih Abang Tengku. Ya Allah. Cool pack tu. Ni boleh tak? Panaflex ni boleh ke kak? Boleh lah. Akak ni pula tak nampak. Kak kan apa ni, fast acting, long lasting, muscle and joint pain, neck and shoulder ache, back Dia jangan ache. beli hot, dia kena beli call. Okay. Boleh. Cool call. Dah kena bila call. Tengah tunggu. Ketua teruslah jual minyak wangi. Nanti habis macam mana? InsyaAllah kalau ada, kita akan keluarkan packaging baru, bau pun baru. Tapi bau kita insyaAllah tak ada awam-awam baunya. Boleh je. Dah dapat suki tadi, alhamdulillah. Ketua tak nak tukar balik ke gelak? Ikmal gelak macam ni dulu. Macam tu Dek, perfume akak nak habis dah, tinggal 2 botol. Kau suka buat apa, minum ke? Kak Arzik, terima kasih Kak Arzik. Minum ke? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Perfume semua dah dapat. Alhamdulillah, suka dengar. Yang masih menunggu, Ikmal harap boleh tunggu lagi. Terima kasih kerana masih lagi menunggu. Doakan Ikmal untuk kita nak buat seller center sendiri, logistik sendiri, semua kita sendiri. Tak cukup orang nak balut tu, memang Ikmal turun padang sendirilah. Kita buat sendiri. Ikmal ada tanya juga beberapa business owner macam mana diorang punya 24 hours diorang buat untuk balut parcel tu. Maksudnya diorang memang 24 jam sampai tidur dekat warehouse pun ada. Maksudnya bolehlah buat macam tu. Kalau parcel kita banyak kan, kena buat macam tu 24 jam. Rotate. Sebab insyaAllah kita tu sekali keluar insyaAllah akan habis dan kita buat terus. Kenapa? Jauh lagi. Dia punya kalut. Terbaik Mal. InsyaAllah. Okay, apa ni? Apa tu? 10 dah sampai. Amin. Alhamdulillah. Ikmal nak cerita satu. Ikmal sebenarnya dapat satu collaboration brand besar. Kena jual live lah. Tapi Ikmal terkejut lah brand tu sangat besar. Brand tu memang besar. Cuma Ikmal risau nanti Ikmal jual tak ada orang beli. Brand international. Bukan Olay.
Oleh kempen je. Ikmal kena jual Crocs. Jenama Crocs tu, Crocs tu, Crocs tu. Tapi Ikmal tak berani ambil sebab harganya mahal. Satu selipar 200 lebih, 100 lebih. Ikmal macam siapa nak beli weh? Ya Crocs. Terkejut Ikmal. TikTok Shop Malaysia sendiri approach Crocs nak collab. Tapi Ikmal tengok harga macam alamak, mahal tu. Buat kutu. Abang Tengku terima kasih. Kalau Dr. Kadin tu memang boleh difikirkan lagi lah. Tapi yang Crocs tu memang gitu. Ya kak, 200 lebih, 400 lebih pun ada. Tolong tengok-tengok lah. Ikmal memang pakai Crocs. Ikmal rasa sebab dia tengok Ikmal pakai Crocs lah. Ketua saya nak beli Crocs. Ya Allah kak, tapi Crocs tu mahal kak. Saya tahu Kak Syikir pakai selipar mahal. Tapi kalau jual TikTok Shop tu, dia Crocs yang ori tu. Akak je, why not grab lah Crocs. Ya abang terima kasih bantu Kupang 5. Ya Allah, banyaknya lah bagi. Try je lah nak beli juga. Ramai pakai Crocs, tak dapat sold out lah. Memang tak sold out lah cerita dia kalau harga macam tu. Cuma aku macam takutnya harga dia. InsyaAllah nanti Kemat tengok dulu. Lepas tu T-Live pun menekan-nekan juga. T-Live X-Lady menekan-nekan nak suruh buat live juga. Jadi aku macam alamak. Sekejap. Tapi actually sakit lutut bagus beli Crocs. Oh Crocs ni bagus untuk lutut Oh. Kak Sama terima kasih. Why not? Crocs bagus quality. Try mal dua-dua. Sabar dulu kak, sabar dulu. Masalahnya brand-brand besar ni Ikmal risau kena ada KPI dia tu je sebenarnya. Ikmal nak tanya dia. Kak Abang Tengku terima kasih. Sebab biasa brand besar dia ada KPI. Dia kena capai KPI tu. Kak Noah ni terima kasih. Kalau mal jual kami beli je semua. Ikmal kena tanya dulu. I have message you before at Instagram. Kak Miss Lati terima kasih. Tak apa, nanti Kemal tanya dulu. Apa-apa nanti Kemal bagi tahu. Apa ni? Tapi Crocs tak boleh beli tiap-tiap bulan. Memang tak. Dia sekali je. Kalau brand-brand besar ni, dia biasa dia ambil kita sekali je. Lepas tu kalau okey, dia akan ambil untuk 6 bulan lagi. Maksudnya macam 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Brand besar dia biasa macam itulah. Kalau dia nak banyak-banyak, jadikanlah kita brand ambassador. Ambil Harzan sekali. Yang ni pun menekan juga ni. Orang tengah buat live ni. Okay, ni satu lagu pandai. Betul kan? Alamak. Kejap tau kak, lagging sikit. Ada orang call pula dah. Kejap. Lagging tak kak? Dah okey dah? Ni try je mana yang ketua rasa okey, jual lagi ke makro okey lah. Tapi kalau dia orang nak ambil ambassador ke apa kan, baik ambil ambassador, ambil Hazan sekali. Jadi ni sebelah satu kasut tu kanan muka Ikmal, kiri muka Hazan. Lagging. Lepas tu dia orang kena buat corak jagung. Ya Allah, lagging. Terowong bawah ni. Fikirlah apa patut. Kau merasa apa yang patut sekarang ni, kita semua kena tidur. Mudeng. Buat gambar mudeng. Akak pakai Crocs sebab korang. Tapi kak, Crocs memang best kak. Dia boleh meninggikan. Kak Wawa terima kasih. Dia boleh meninggikan barang. Barang pula. Meninggikan. Astagfirullahaladzim, sorry kak, ya Allah. Meninggikan ketinggian. Aku dah mehong dah kepala otak aku. Kalau lah, terima kasih kak. Sorry. Astagfirullahaladzim. Sorry kak, saya tak tahu saya cakap apa tadi. Allah, takut aku. Meninggikan ketinggian, meninggikan badan aku nak cakap tadi. Sorry kak, ya Allah, malunya aku. Diamlah masuk. Aku dengar. Meninggikan badan.
Kurang ni call time aku tengah buat live. Aku ni dah ADHD. Habis semua kucalana kehidupan aku jap. Meninggikan badan. Selesa. Malulah. Dalam live 2,000 orang. Lepas tu Hikmat tak cukup tidur. Hikmat tidur pukul 5 pagi. Lepas tu Nur pula datang pagi. Aku harap ni karang. Okey, mana nak faham tak apa. Kenakan. Kak Muna Dalila, terima kasih. Dia beli. Kak Nabila Alberto, thank you. Buat Crocs Math N. Mesti orang beli apa benda tu? Apa benda tu? Boleh jedik kalau sekali-sekala jual Croc tu. Tak apa, nanti Hikmat tengok dulu. Hikmat takut dia ada KPI. Patuk mata sebam. Hari ni Hikmat macam, ya Allah, ya Allah. Oh, month end, ujung bulan. Ya Allah, Kak Yung, terima kasih. Ya Allah, macam-macam gift ada. Terima kasih Kak bagi gift. Kak Farah, thank you. Kak Di, thank you. Gijim dah kedai. Kemar pergi pagi tadi. Nanti kemar nak pergi malam-malam pula. Kita orang beli Charm Crocs. Terima kasih. Kak Nora Jaafar, terima kasih. Akak jual tanah. Janganlah Kak jual tanah. Baik akak jual tanah akak kat saya. Tanah akak dekat mana? Malam tak elok Jim. Ya ke? Tak elok Kak? Kenapa? Abang Tengku, terima kasih Abang Tengku. Kak Syikin, thank you. Macam-macam gift keluar lah. Ada je dia tengok. I want to buy your perfume but cannot here. Where you from? Huaida? Huaida, where you from? You from Arab? You from where? Bagi tarikh awal nak menabung. Sabar dulu Kak. Oh, Singapore. You're from Singapore. You can join Jerung Singapore. Oh, malam efek jantung. Boleh leak sakit jantung. Ya ke? Aduh, cakap boleh sakit jantung lah maksud. Ya ke? Workout malam boleh sakit jantung. Malam jantung kena rehat. Oh yeah, boleh mati tiba-tiba. Astaghfirullahaladzim. Cucu-cucu yang lain. Astaghfirullahaladzim. Dah cakap dah. Sebab itulah ada waktu tu kat ceritanya. Waktu dekat Ikomanjo Quarters tu, dia main badminton. Anggota polis, dia main badminton. Lepas tu kena serangan jantung, meninggal. Dia main badminton malam-malam. Tapi malam-malam orang sukan lah. Orang kata bila penat nanti balik tidur tak. Kita tengah Pam. tengah Oh, makan je lepas tu tidur. jangan force jantung. Kan banyak kes. Betul. Aku ingat lah waktu tu aku sekolah rendah. Muda lagi anggota tu, ada anak 2 orang. Lepas tu meninggal sebab dia suka main badminton malam-malam. Maksudnya kalau orang macam main pickleball malam-malam tu tak elok lah kan. Ada yang pergi gym, buat cardio malam-malam. Takutlah. Tak digalakkan ni. Lepas kita tak tahu jantung kita macam mana, jantung orang macam mana. Pagi or petang better. Malam buat vlog. Mana kenakan. Kak Ilara, baru balik daripada bulan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi dia kata Kak Ilara, Kak Nohana ni thank you. Elok siang dik. Mal dari stok perfume hari tu. Ya Allah. Dah habis ke Kak? Malam kena bagi vitamin je. Zara Mirza, malam jantung rehat. Ya betul. Yang akak yang ada tengok video ni, ada sejarah-sejarah ni ke? Sejarah-sejarah sakit jantung ke? Family jaga jantung kat saya pun jaga jantung takut. Sebab family saya ada ni, ada history juga tu. Bukan history. Tak ada Perempuan ada ke sakit jantung selalu? Biasa dengar lelaki je. Akak ada operate jantung. Ya Allah, Kak ni operate jantung. Malam tidur dan nyanyi je. Ramai lelaki. Banyak masuk berita lelaki perempuan kena dik. Ada tapi jangan jarang kan. Kalau perempuan yang selalu saya dengar, kalau tu ni Batu Karang pun ada perempuan saya dengar. Ustazah saya. Akak tahu tak siapa yang ajar saya gelak ha tu? Maksu. Nak tahu kenapa? Bila dia nak beli aiskrim goreng je, kan saya cakap cut lah sugar. Tak nak. Dia yang gelap macam tu. Saya ikut lah.
Perempuan punya sakit jantung dia masuk slow, tak macam lelaki cara mengejut. Macam tu Mal restock perfume lagi tak? Hari tu tak dan menjerung. Ya Allah, ya ke kak? Saya tak tahulah stok tu lagi ke tak. Tapi rasa memang dah habis. Tapi tak tahu kalau ada orang cancel, saya tanya pihak logistik nanti macam mana. Kalau ada, saya beritahu. Saya jual dalam live. Tapi tak banyak kau rasa tu. Ada 10 atau 5 kotak je. Nanti kau tanya kalau ada. Sebab Ikmal nak ambil stok tu sebenarnya. Sebab Ikmal pun macam nak simpan kan. Tapi Ikmal tengok ada ke tak. Kalau ada, Ikmal akan jual dalam live untuk turunkan harga tu. Kalau kat beg kuning memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harzan tak ada ke? Ikmal dapat tengok tadi live 360 dia sampai rumah tadi. Mungkin dia syuting. Malam tadi kita orang call, dia kata dia nak tidur awal sebab esok dia nak pergi office katanya. Kak Anis Nur, terima kasih. Abang Tengku, terima kasih Abang Tengku. Ketua perfume wanginya. Akak suka yang mana? Suki ke Hikari? Kari? Kak Nozil. Sumpah cantik dia masuk ada macam ada bash macam tu. Hikari nice. Suki, akak nak Hikari. Hari tu grab Suki je. I suka Hikari. Kak Nurliz, terima kasih punch card. Siapa boleh punch card, boleh punch card. Terima kasih untuk 500k like. Apa ni? Malam ni tak ada KKMY ke? Harzan ni ada KKMY kan? Ikmal tak ada. Hari tu Ikmal dah dengan KKMY. Siapa nak restock peyek boleh lah beli peyek. Dua-dua okey bau dia. Alhamdulillah. Community. Ana, terima kasih. Nur tanya. Nur ada tanya Ikmal. Dia kata dia punya apa ni, Ikmal punya macam akak-akak jerung ni lah kan, memang tak tidur ke? Dia kata kadang-kadang dia buat live pun akak-akak jerung ada tengok live dia. And dia tanya Ikmal, akak-akak ni faham ke dia cakap apa? I cakap, Nur, if you speak in English they can understand. If you speak Arabic, orang akak-akak pun boleh faham juga. Sebab ada yang tahu basic-basic Arab. Cuma jangan cakap campur je. Kau boleh make up Zuraini. Kau tengok lampu dah merah tau. Ya Allah Zuraini, betul-betul dia boleh make up, tepek muka dia, lampu dah merah dah. Harum saya sampai Vietnam minggu depan. Alhamdulillah. Harum sampai Vietnam. Ya Allah Kak, kalau contoh kita berhenti dekat yang apa ni, tol kan. Kan kadang-kadang kita punya duit tak cukup kan. Kalau kita menggelabah kan, macam dah tahu Mak Usu kan, wow tak cukup. Dia macam tu juga. Wow, ouch, tak cukup. Oh my god, tolong top up. Dah ada macam tu lah. Macam dia pernah orang terlanggar kereta dia. Kan kita kalau orang langgar kereta kita macam, apa benda kau ni bawa kan. Lah tu tak ada macam mana. Tak apalah, rezeki dia lah tu. Dia macam tu. Tapi kalau mood dia tengah mehong, semut jalan depan dia, semut tu pun kena maki. Dia kalau mood dia tengah genggong-genggong tu kan. Cuma dia tak boleh macam ni lah. Contoh macam kalau pergi kedai, ada waiter kan. Contoh waiter ni, kita tengah baik, mood kita baik, tapi dia layan pula macam biadab kan. Biasa mood dia akan macam ni je lah. Kalau mood dia tengah betul gila-gila tu, dia akan duduk kat meja tu, dia panggil lah waiter tu. Dia cakap macam ni lah, jaga sikit perangai. Dia macam tu je lah. Tapi kalau dia tengah baik lagi sikit, dia tengah bayar kat cashier tu, dia kata, pekerja awak yang tu kan, cakap kat dia elok sikit, jangan sebab dia tak ada orang datang kedai. Dia betul macam kita macam dia gitu. Terbaik. Dia gitu. Kalau saya, contohlah kalau kita tak cukup tersenggol tu, menggelupur. Macam, macam mana ni orang belakang. Dia relax je. Oh my god, dia tekan dia punya button yang warna merah tu kat kereta tu kan. Dia kata relax lah, tak cukup tersenggol je, bukan tak cukup nyawa. Kita tak cukup tersenggol tu menggelupur takut. Orang normal ke gelabah? Saya gelabah kak, berpeluh-peluh ni. Mula-mula saya bawa kereta kat KL kan, saya pernah tak cukup tersenggol tu. Akak tahu tak saya pernah top up berapa dah tersenggol? Waktu 2023, RM3,000 saya top up tu dah tersenggol tu. Takut kak, saya trauma orang Hon saya. Sebab dulu first saya bawa kereta dekat Jalan Bukit Bintang tu, saya tak tahu yang Jalan Bukit Bintang tu yang macam jam. Relax. Tengok dalam tas senggol dia ada RM1.23. Lepas tu menggelupur, tas senggol tak ada. Waktu tu saya kena orang dekat Jalan Bukit Bintang tu. Tiba-tiba pula ada ambulans lalu. Akak bayangkan, saya ni tak tahu kalau ada ambulans kan kita kena ke tepi kan. Menangis saya dalam kereta. Saya macam tu, aku nak buat apa. Terus saya trauma tak bawa kereta. Saya tinggal kereta saya kat Kuantan, ayah saya jaga.
Lepas tu time tu lah saya duduk Moncara tu, mak su rupanya duduk kondo yang sama juga tapi tower lain. Saya pergi beli barang dapur, mak su bawa. Saya nak pergi klinik, mak su bawa. Mak su nak pergi klinik, jatuh tangga pun kita orang naik Grab waktu tu. Kita waktu tu macam orang kata susah senang bersamalah kat situ. Lepas tu ajak makan nasi datang rumah dia. Dia masak nasi. Diam. Kak, nasi mentah kak. Nasi mentah. Saya ni takutlah nak cakap nasi tu mentah kan. Aku tu kak kena maki pula kan dengan dia ni. Macam lepas tu dia sendiri makan nasi tu. Kemal nasi jelata Tak tahulah kak ini memang beras macam ni ke. Saya ingat dia guna beras sushi. Ada lama tak masak lah. Lepas tu dengan beras dia dah macam bubur tu, dengan macam keras-keras tu, kita pun makan lah. Saya balik rumah kan, cirit bam. Keluar nasi tu. Perut kita pula tak boleh. Waktu tu kita orang duduk kat RT Moncara, ingat lagi. Lepas tu kalau nak jumpa dekat tu lah, kat kolam tu. Kita tower B, kat ini tower A. Lepas tu contoh nak beli barang dapur je, kita jumpa lah dekat basement 3 tu. Basement 3 tu, ya Allah, astagfirullahalazim. Basement 3 tu gelap seram. Maksud pula kadang-kadang dia suruh dia parking kereta kat bawah tu. Scary. Tahu, sumpah takut gila. Ada sekali tu kan yang dia jatuh tangga tu kan. Dia nak pasang wallpaper. Dia pandai-pandai panjat tangga Tangga, lepas tu tambah lagi kursi bagi tangga dia tambah lagi. Lepas tu kan dia jatuh tau. Dia call Ikmal. Kau kat mana? Aku cakap kat rumah lah. Ikmal waktu tu tak bawa kereta, tak keluar lah. Duduk je dekat rumah tu 6 bulan setahun tu, kebanyakan duduk rumah je. Kalau keluar memang mak yang bawa. Lepas tu kau kat mana? Kat rumah kau boleh datang rumah tak? Kenapa? Aku jatuh bodoh. Dia cakap macam tu. Aku cakap jatuh mana? Lepas tu jatuh tangga. Kemarin kita bukan duduk kondo ke? Mana ada tangga? Lepas tu tak, aku pergi tanpa wallpaper ni. Aku tergulik jatuh macam rangka busuk. Kau tu datang rumah aku jap. Lepas tu datang kan, tengok kat sini lebam. Lepas tu dia punya TV rosak, pecah dekat atas tu. Berteperingan yang mak usu waktu tu. Kedegar dia jatuh. Lepas tu Ikmal pula takut nak bawa kereta waktu tu kan.